Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Pendidikan bermutu, insan terdidik, negara sejahtera. Bijak laksana tuah, berani laksana jebat. Tim SK JUS. Saya Puan Rozita binti Osman, Guru Besar SK JUS, mengambil kesempatan ini mengucapkan selamat Hari Guru kepada semua guru di SK JUS khasnya. Dan saya berilah satu rangkap pantun bunga melati di atas para, harum mewangi penyeri laman. Guru dihormati sepanjang masa, mendidik bangsa penuh budiman. Alhamdulillah, setinggi-tinggi ucapan tahniah kepada warga pendidik di SK JUS kerana sama-sama telah membantu dalam pengurusan meningkatkan prestasi dan kecemerlangan di SK JUS, terutamanya dalam kemenjadian murid. Sepanjang saya berkhidmat di SK JUS dari 2023 sehinggalah 2026, ada beberapa pencapaian yang saya rasa amat membanggakan, kerana baru-baru ini sekolah juga telah menerima penghargaan dalam AKPJ, iaitu Anugerah Pendidikan PD Jasin dalam beberapa kategori, terutamanya dalam peningkatan aspek kurikulum, HEM, kurikulum dan juga pentadbiran, iaitu pencapaian prestasi anugerah kewangan audit cemerlang sepanjang 4 tahun berturut-turut. Kemudian dalam aktiviti kurikulum kita telah mencapai 100% peningkatan dalam tasmik dan juga tahmil murid tahun 6, dan PBD dalam mata pelajaran sains dan juga bahasa Inggeris pada tahun 2024. Dan untuk kriteria ikon kurikulum terbaik dalam bidang kelab dan persatuan bagi tahun 2025, yang mana seorang guru kita iaitu Encik Muhammad Afi bin Haji Muhaidir juga menerima ikon bagi kelab dan persatuan kurikulum PPD Jasin. Selain daripada itu, sekolah juga telah mencapai peningkatan kehadiran 95.24% pada tahun 2024. Jadi pencapaian dalam beberapa aspek ini menunjukkan berapa pentingnya peranan pendidik di sekolah dan demi memastikan kemenjadian murid. Jadi saya rakamkan ucapan terima kasih dan tahniah sekali lagi kepada seluruh warga pendidik di SK JUS. Selamat Hari Guru, Guru Bitara, Nadi Negara.